ini kali pertama masuk dekat butik Selection. Handbag baru sampai lagi daripada Michael Kors. Ini kali pertama masuk dekat butik Selection. Yang paling surprise, harga dia RM590 sahaja sis. Tengoklah dengan warna monogram brown. Tote bag ataupun shoulder bag ni multi-function tote. Kenapa dinamakan multi-function? Jom kita tengok dia punya kompartmen dan detailing dia. Okay, so bahagian depan ni dia ada satu button pocket. Bahagian dalam dia sis, tengok tu, saya dah siap-siap letakkan laptop. Rupanya handbag ni boleh masukkan MacBook. Okay, so bahagian kompartmen untuk letakkan MacBook ni, dia memang dah ada button, sangat-sangat secure. 1, 2, 3, 4 dan 5 kompartmen. Bahagian depan ni pun ada button. So untuk bag ni, apa yang saya boleh cakap, dia memang sangat-sangat ringan. Okay, lepas saya masukkan MacBook ni pun still okay lagi, selesa nak pakai. Kalau nak bawa pergi office boleh, kalau nak bawa pakai harian pun boleh, tak ada masalah. Memang sangat-sangat perfect. Structured bag, tengok daripada tepi dia, memang sangat-sangat nampak profesional. So yang ini adalah item ready stock. Kalau sis nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang.